Korang mencari skuter 250cc nak spek padu tapi harga mampu milik. Ini dia di sebelah saya ada Aveta Nova 250. Kalau korang nak tahu apa Aveta Nova ni offer kat korang, jom kita tengok video ni. Bahagian depan yang nampak garang, yang nampak seperti ala-ala skuter Y tu, tapi dengan penambahbaikan. Contohnya seperti signal built-in bahagian depan, windshield yang nampak tajam dan sedikit sentuhan karbon di bahagian tepi. Aku sangat suka dengan pemilihan lampu motor ni, nampak elegan sangat guys. Ni datangkan dengan 244cc, 25.5 horsepower dan 23 Nm of torque. Bagi aku motor ni cukup power untuk korang pakai ride jauh ataupun pakai untuk daily ride guys. Dia datangkan dengan safety features yang agak mantap. Ada ABS dual channel dan traction control bagi mengelakkan motor korang daripada tergelincir guys. So kita lihat daripada lampu belakang, motor ini terinspirasi daripada motor X-Max V1. Yang ni version yang lebih slim tapi tetap nampak elegan guys. Untuk suspension didatangkan dengan dual absorber. So sangat mantap lah kalau korang nak bawa pillion ataupun bini korang kat belakang, diorang dapat duduk dengan selesa. So highlight untuk motor ni ada di bahagian depan guys. Didatangkan dengan screen TFT 7 inci, ada built-in dashcam bahagian depan dan ada sistem TPMS. So ini view daripada dashcam depan dia. So korang boleh tengok, nampak jelas dan nampak tak pecah ya guys. Tak macam 3GP. Untuk kompartmen bawah seat boleh muat satu helmet, tapi bagi aku tak cukup besar untuk skuter 250cc. Untuk kompartmen bahagian depan, dia cukup untuk satu phone. Tangki 12 liter. So cukup untuk korang pakai daily ride ataupun korang nak ride jauh guys. Untuk maxi skuter yang bersisikan 250 dengan spek macam ni, tapi nak dapat harga bawah 20k memang susah guys. So jangan risau, kalau korang nak stok, korang boleh order dekat saya. Korang boleh tekan beg biru ataupun tekan link di bio. Let's go.